Perempuan cantik ni meninggal akibat minum air kosong terlalu banyak. Kes kematian yang melibatkan air kosong ni berlaku pada tahun 2007. Mesti korang ingat sebab air kosong tu ada racun. Tidak korang. Pada tahun 2007, ada satu pertandingan yang dilancarkan oleh sebuah stesen radio di mana para peserta kena minum 7.5 liter air kosong tanpa pergi ke toilet langsung. Dan Jennifer ni berjaya melakukannya. Tapi lepas Jennifer ni berjaya, dia ada bagi tahu dekat kru radio tu yang dia rasa macam tak sedap badan, yang dia rasa badan dia terlalu pelik dan macam-macam lagi. Tapi kru radio tu ingatkan dia bergurau je. Sampai dekat rumah, Jennifer terus meninggal dunia dan dihantarkan ke hospital, dan hospital mengesahkan Jennifer meninggal dunia akibat water toxification. Betul ke sebutan Ayu, ataupun keracunan air lah. Sebab apa? Sebab air kosong yang terlalu banyak dan diminum sekaligus boleh menyebabkan garam dalam badan kita menjadi neutral dan pembekakan di dalam otak. Kosong tu sihat, tapi kalau terlebih minum boleh menyebabkan berlaku benda yang kita tak nak dalam kehidupan kita. Apa-apa pun kalau terlebih kita buat. Korang sehari minum air kosong berapa liter? Cuba korang komen. Nak lagi banyak fakta yang creepy, jangan lupa follow for more. Bye korang, love you.